Hermione, dia kompetitif. Ganas pun ada. Kenapa Mama tak bagi Elsie teruskan? Sebab Mama tahu awak takkan berjaya lah. Kecil sangat ke Elsie ada impian sendiri? Kalau Abah ada, semua ni takkan jadilah. Yang kuat je boleh survive. Yang lembik, kena faham. Just sit back and watch. Kau memang dah melapar, Chan. Kau ni dah kenapa? Aku nak kau pakai balik trofi ni. Buat sendirilah, bangang. Diorang dah bukan lagi manusia. Awak lupa, Hermione bukan sekolah tadika. This is totally wrong. Saya masih lagi berkuasa di sini. Jadi, awak nak tahan ke nak jalan? Setiap cerita ada permulaan dan cerita ini bermula di Kota Melaka 150 tahun yang lalu. Utusan Inggeris, Lord Arthur Baring, memanggil seorang tukang jam untuk menghasilkan sekeping stem bagi mengabadikan dirinya ke mata dunia. Maka bekerjalah si tukang jam siang dan malam untuk menghasilkan stem tersebut sehinggalah siang. Lord Baring dengan rasa bangga menunjukkannya kepada Governor India. Namun, sebagai seorang peminat stem, Governor India dapat mengesan kecacatan pada stem tersebut. Ia tidak bernilai lagi kerana tersalah cetak. Lord Baring yang malu dan marah lantas mencampakkan stem itu yang kemudiannya dikutip oleh cucunya. Dan seterusnya, sejarah pun bermula. Kalaulah bukan kerana anak kecil yang menyimpan stem tersebut, maka kita akan kehilangan sebuah khazanah yang sangat berharga. Dan tiada lagi lah ceritanya. Tapi cerita ini belum berakhir lagi. Untuk menjelaskan kepada kita semua tentang perjalanan unik stem ini, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Mr. Charles Baring. Thank you. It's very, very nice. Thank you very much. Thanks. Thank you. My great-great-grandfather loved this country. I can see why. The Baring stamp has had a long journey. Through many generations, many lands, many hands. It's befitting that that journey has now come full circle, back to where it began. Now, as everybody here knows, the value of rare stamps stems from their rarity. The more rare, the less in number there are of a particular issue, the more valuable it becomes. The Baring stamp has only one. Stamp. Jilat, lekat, post. Itu je yang aku tahu. Apa aku buat kat sini? 24 jam yang lepas, kami tengah buat apa yang kami mahir buat. How are you, sir? Are you ready to order? Apa sedap makan kat sini? Kalau Encik suka makanan fusion, saya recommend duck confit kami. Ataupun New Zealand steak yang dicagra perlahan-lahan dengan potato. Dua-dua sekali? Dua-dua sekali. Pizza apa sedap kat sini? Pizza kami yang sedap sangat. Nama dia Tuscany Romani. Tuscany Romani. Jadi yang tadi tu saya cancel. Siapa suruh cancel? I nak semua. Semua yang I order tu I nak. Saya lapar. Milkshake adalah milkshake. Saya panggil manager lah
Saya bukan provok. Cuma like main music banyak orang boleh curi. Excuse me. Apa yang cakap ni? Encik, ada apa-apa masalah? Duit saya tertinggal. Oh, kisahnya. Jadi tak boleh bayar bil lah ni? Ya, tapi ada. Duit ada tapi kat rumah. Jadi nak kena balik rumah. Maaf, Encik. Encik tak boleh pergi mana-mana. Benny, panggil polis. Benny. Takkanlah kau nak panggil polis pasal benda kecil ni. Ni, saya boleh... Okey, macam ni. Saya boleh settle benda ni. Benny, pegang ni. Benny. Oh, Benny. Kuat, Tak, okey. Cik, ini adalah barang yang paling berharga dalam hidup saya. Gitar buruk ni. Cik, gitar buruk. Cik minat muzik tak? Minat muzik tak? Kenal Carlos Santana? Gitar ini telah diguna oleh Carlos Santana di konsert Woodstock tahun 1969. Selepas habis saja show Carlos Santana, dia telah mencampakkan gitar ni ke dalam tempat orang ramai dan terkena kepala bapak saya dan bapak saya terus ambil bawa balik. Okey. Tapi jangan lambat, faham? Pergi. Kau pergi ambil order pun kau pergi layan. Kan dah jadi serabut restoran ni. Kau nak kerja dengan aku kerja betul-betul. Nanti aku pecat kau nanti baru kau tahu. Jadi kecoh dah kat restoran ni. Susah betul. Itu. Ya, Encik. Red Thunder. Santana Woodstock. Saya pernah dengar cerita yang gitar ni ada kat sini tapi tak sangka yang betul-betul ada kat Malaysia. Nak kau rekaan je. Cik nak jual? Cik nak beli gitar buruk ni? Gitar klasik, Cik. 10. 10? Murah sangat. 15,000. Tapi saya tak boleh. Okey. Last offer saya 20,000. Tapi saya tak boleh bagi sekarang. Sebab ni saudara saya punya. Saya kena tanya dia dulu. Okey. Saya tahu dia, telefon dia. Saudara tu... Nampak, saya checkbook pun tak bawa. Tak apa, saya pergi ambil checkbook saya. Sebelum tu saya ambil kad saya ni. Bila dah dapat telefon yang saudara awak tu, nanti beritahu saya. Tolong. Okey. I call it. Red Thunder. Sorry. Brother. Sorry. Jumpa dalam kereta tadi. Rasanya kita lupakan soal duit ni. Sebab saya ada cadangan lain. Cadangan apa? Saya nak beli gitar ni. Tak boleh. Gitar ni peninggalan bapa saya. Tak boleh. Ni Red Thunder ni. Awak tak boleh? Saya tak pastilah, Cik. Ni gitar peninggalan bapa saya. Jangan risau. Red Thunder tu akan selamat dengan saya. Okey. Bodoh. Duit. Di mana kau duit? Hello, Encik. Saya dah dapat gitar tu. Baguslah. Sekarang, lu angkat tu gitar, lu kasih kutul lu punya kepala lah. Hari-hari gitar. Gila kan lu? Kau lu musang gitu. Kacau. Orang yang paling senang kena tipu ialah orang tamak. Macam kita belajar masa kecil-kecil dulu, orang tamak. Ayah aku tu patutnya dah lama mati kat tadi jatuh kat penjara tu, tahu tak? Dia ayah. Tak ada lagi mopok. Cari anak. Minta maaf. Anak-anak learning bila dah besar lain. Saya anggap ayah ni hero saya. Tapi bila fikir-fikir balik, bodoh punya saya. Aku sebenarnya ada aja.